anjing kok. Weh, jauh pada mana ada anjing ah. Hoi, jauh oi. Hoi, 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 hoi. Selamat pagi di sana sadonyo. Kini kita pergi berburu ke Batang Kape. Jadi kini kira-kira jam 8 pagi, orang lah mulai ramai di sana. Seronyo berburu di Batang Kape daerah pesisir aku masuk pagi. Orang mencari banyak, babi banyak kok bisa disebut kan dia berserak. Jadi kita mai iri teranak dulu di sana. Mai iri nak karai, nak terciri dulu. Jadi ko orang mulai ramai di sana. Bukan di tepi air untuk pagi. Kini ko lah arena kedua sawah lapang di sana. Sawah laila kareh juga. Aku kira-kira menunggu kejaran untuk pagi tadi larabah dua di sana. Nantian dulu di sana. Buka. Cacing, tagak. Lewat ni. Itu lari ni, panjang lah terang. Jalan lagi. Oh, balik dek. Dah lah terjajak mah. Gua dah di pinggir tu. Punya
Kalau tempat itu kan sini lah boleh. Dulunya lah udah di sawah. Mau sebut ke jarang ngau. Mau sebut ke jarang ngau. Karabah ya. Berapa lagi? Berapa kemarin? Jangan ya banyak. Balik kan? Masuk dia. Nah. Mari lihat kan, sobok je kajaran tu kan. Sobok kan ya. Gila dah. Kan? Sobok kajaran kau. Set berapa aja lah. Yang tadi lagi. Dekat pertama, dekat kedua dia. Rencak. Lagi. Kirim kau je. Di drone lu cik. Di drone lu kian. Mau. Nikmat. Panjang sekali. Nikmat semua. Baru tanah. Kanyang juga lah. Kanan tarik dulu. Halo di sana. Jadi ko lah tiba di lokasi yang ketiga. Hari lah cukup angin di sana. Maklumlah nama negara pesisir. Kini jam 1 siang dan kajaran alun tersebut mungkin Oi. Yuk. Oh. Pan. Tanya. Gak ada. Itu diam saya. Pak, mencet Pak. Woi, panjang Pak. Woi, jauhi pada mana anjang ah. Woi, jauhi oi. Babi Tengok ah. Oh, lagi kat sini nah. Oi. Tu. Lanyah lah. Langkah dong dia lah.
ke kani lawi ha. Ni banyak je ulang lah. Kok buru sekali lain kau ke kani Ya, jam kau parah orang banyak. tadi berperintah, orang tadi dia met. Nyo dia lagi tahu. Lai. Pagi tadi aku uang tu mah. Jadi kata orang nak gila orang tu ketiba, tu mau tanya dia orang kan gila, tiba orang berburu siko ah. Isuan tahu, tapi kan dia undang tadi. Maka abek ketiga jauh tu. Bukan maka abek kau di belakang sawah di belakang rumah kau kuah. Lalu kau maka abek kau sini tu mana ada dia lewat di situ doh. Ini rasanya. Nak ada doh. Sini tu mah kau betul orang kau malam. Memangnya. Yo kau berburu kan yang kata sekali lain banyak yang orang tu. Dia tak boleh. Maknanya kalau ke bukit punya, dia ke bukit tu jauh tu. Ai. Dia lain. Ilyong kan salah. Kamu lalu ke situ. Ayo ciljang kan salah yo. Lalu situ tu kaja yang Yang biasanya dia tak ada sari. tidak ada loh. Awal dalam orang siko. Kau nak di bed diam tu yang turun dah. Baik awang tu. Oke di sana sekian cerita hariko Yusubana pasai berburu di Batang Kapeh Pasisir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan bunyikan notifikasi loncengnya di sana. Terima kasih.